Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tanah coklat di depan biara, tanah basah tumbuhlah gulma. Sebelum kata pembuka bicara, izinkan saya perkenalkan nama. Nama yang telah diberi ialah Hazy Nazila binti Hanizam Lau. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Pekan atau lebih dikenali sebagai SMAP. Kod sekolah saya ialah CEA 5076. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang bertajuk Usahawan Muda. Nama pengarang bagi buku ini ialah Badrul Risham Narudin. Buku ini telah diterbitkan oleh LC Grafik Berhad pada tahun 2021. Buku ini mengandungi sebanyak 108 muka surat yang telah dicetak dengan baik. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan seorang budak yang bernama Iwan. Iwan berasal daripada keluarga yang miskin dan hanya mempunyai padi sebagai saraan hidup keluarga mereka. Tetapi, Iwan juga merupakan seorang yang rajin berusaha. Hal ini dapat dibuktikan apabila Iwan terfikir untuk menjual kereta bunga tebu pada harga RM1.50. Kereta bunga tebu buatan Iwan menjadi sangat terkenal di kalangan rakan-rakannya. Sehingga budak-budak dari kampung sebelah turut mendengar tentang cerita tersebut dan berminat untuk membeli kereta bunga tebu buatan Iwan ini. Pada suatu hari, Iwan terfikir untuk meluangkan masa pulang sekolahnya di ladang Pakcik Sani. Iwan terfikir untuk berbuat begitu kerana dia bimbang jika tabungannya tidak mencukupi untuk membiaya persekolahannya dan membelikan basikal baru kepada kakaknya yang baru saja selesai menduduki peperiksaan UPSR. Iwan mempunyai seorang kawan yang bernama Nizam. Nizam sangat gigih dan juga selalu mengagumi Iwan yang tidak pernah kenal erti berputus asa itu. Tetapi, pada suatu hari, Iwan tiada semangat dan ingin berputus asa kerana dia mengetahui yang tabungannya masih tidak mencukupi. Dan kakaknya hanya tinggal lagi 2 bulan sebelum menjejakkan kaki masuk ke sekolah menengah. Nizam yang mendengar hal tersebut turut berduka cita. Jadi, Nizam sebagai kawan karib Iwan ini terus memujuk Iwan supaya tidak berputus asa dan terus berusaha. Pada suatu petang, Dolah iaitu kawan Nizam dan Iwan mengajak kelas mengaji Ustaz Hamzah. Mereka pergi ke ladang untuk membantu Pakcik Sani. Mereka tidak pernah bekerja di ladang, tetapi apabila mengetahui yang Iwan risau tentang tabungannya itu, mereka turut ingin membantu Iwan. Mereka mengumpul duit yang Pakcik Sani berikan kepada mereka dan memberikannya kepada Iwan. Mereka berharap duit tersebut dapat meringankan beban Iwan dan membantu Iwan. Terdapat banyak pengajaran yang kita boleh contohi berdasarkan kisah Iwan ini. Salah satunya ialah kita sebagai anak dan murid hendaklah memegang sikap tanggungjawab dalam diri kita ini. Dan janganlah berputus asa dalam melakukan sesuatu hal. Serta janganlah kita lupa untuk membantu kawan-kawan kita yang berada di dalam kesusahan. Itu saja daripada saya. Saya harap buku yang telah saya bicarakan ini dapat menarik perhatian murid-murid untuk turut membacanya. Sekian, itu saja. Terima kasih.